Kesan yang pertama ialah jangkitan paru-paru. Ia menyebabkan penyerapan oksigen terganggu. Serangan jantung. Jantung bekerja keras akibat penyempitan salur darah dan peningkatan degupan jantung. Ketiga, stroke. Pemendapan lemak di dinding saluran darah menyebabkan darah beku terbentuk. Seterusnya, kedutan kulit. Tembakau menyebabkan penebalan kulit dan pemecahan fiber elastik pada kulit. Penyakit kanser. Perokok berisiko mengidap pelbagai jenis kanser, iaitu kanser paru-paru, mulut, tekak, pankreas, buah pinggang, pundi kecing dan kanser serviks. Ulcer perut. Merokok meningkatkan risiko ulcer peptik dan pesakit akan lambat pulih. Merokok juga mengganggu kesuburan perokok. Mereka sukar untuk mengandung dan kitaran haid terganggu. Perokok akan menghidap katarak, iaitu penyakit yang boleh menyebabkan buta. Sekian sahaja perkongsian dari saya. Terima kasih kerana menonton. Bye.